mana saja. Layan YouTube, ini Liga Domestik kita. Ini adalah Liga kita, Liga Malaysia. Berita terkini. Impian Malaysia untuk mencabar diri di pentas lebih tinggi semakin mendekati realiti apabila skuad Harimau Malaya kini diberi peluang menyertai kejohanan CAF-A Nations Cup sebagai pasukan jemputan bersama Oman. Kejohanan yang bakal berlangsung dari 26 Ogos hingga 9 September itu menjanjikan pertembungan sengit dan paling mencuri tumpuan adalah peluang untuk menentang pasukan di ranking ke-18 dunia semakin terbuka. Situasi ini bukan sahaja meletakkan skuad kendalian Peter Klamovski dalam radar bola sepak Asia, bahkan menjadi indikator jelas bahawa satu gelombang transformasi dan strategi Tunku Ismail sedang membuahkan hasil di peringkat antarabangsa. Malaysia marah gagah selepas kita berjaya menumbangkan Vietnam dan keyakinan itu mula timbul lebih tinggi. Langkah ke CAF-A Cup ini bukan berlaku secara tiba-tiba, tetapi sebaliknya ia hadir selepas aksi garang Harimau Malaya di Stadium Nasional Bukit Jalil di mana mereka berjaya membenam Vietnam 4-0. Kemenangan itu bukan sahaja memadam rekod buruk menentang Vietnam, malah mengangkat semangat penyokong tanah air yang semakin yakin dengan hala 7 pasukan. Malaysia kini berada di prestasi terbaik dengan rekod yang cukup meyakinkan. Mungkin ada sesetengah dari kita yang masih belum mengetahui apakah itu CAF-A Cup. Dan pasti ada yang tertanya-tanya, jika Malaysia sertai kejohanan tersebut, siapakah lawan kita nanti? CAF-A adalah singkatan dari Central Asian Football Association Nations Cup dan ia merupakan kejohanan peringkat zon Asia Tengah yang disertai oleh negara-negara seperti Iran, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan dan Afghanistan. Malaysia dan Oman telah dijemput secara rasmi bagi edisi kali ini. Jangan tanya kepada saya kenapa hanya Malaysia yang dijemput dan bukannya Merah Putih. Menurut laporan awal yang tersebar dalam kalangan sumber media sukan Asia, Malaysia dijangka diletakkan dalam kumpulan yang turut melibatkan Iran dan Tajikistan. Iran menduduki tangga ke-18 dunia dan Tajikistan di tangga ke-118 dunia. Jika jadual ini dimuktamadkan, pertemuan dengan Iran bukan sahaja bersejarah tetapi menjadi kayu ukur mutlak terhadap kekuatan sebenar Harimau Malaya di pentas benua. Iran merupakan pasukan yang bukan calang-calang. Mereka pernah menjejak Piala Dunia sebanyak 6 kali dan yang terakhir pada edisi 2022 di Qatar. Dengan barisan pemain yang beraksi di Eropah termasuk Mehdi Taremi di FC Porto, Sardar Azmoun di AS Roma dan Ali Reza Jahanbakhsh di Feyenoord, Iran bakal menjadi ujian darah dan peluh buat Malaysia. Ini adalah efek dari Tunku Mahkota Johor. Dia dari realiti ke impak positif. Kehadiran semula Tunku Ismail ke dalam Badan Induk Bola Sepak Negara telah disifatkan ramai sebagai titik perubahan. Walaupun Tunku Ismail bekerja di belakang tabir, baginda telah membuktikan bahawa pendekatan tegas, profesional dan berpaksikan pencapaian tinggi telah mula menampakkan hasil. Di bawah pengaruhnya, Malaysia ketika ini telah mengukuhkan jaringan dengan Federasi Asia Tengah. Pendekatan analitik dan strategi scouting dirombak sepenuhnya. Latihan tertumpu kepada fasa high intensity pressing dan adaptive transition. Beberapa pemain warisan berjaya diserap masuk dan memperkukuh jentera utama. TMJ juga sebelum ini bertegas bahawa Malaysia tidak akan menyertai sebarang aksi persahabatan yang tidak membawa nilai kompetitif, termasuk bermain menentang Indonesia dengan saja-saja. Oleh itu, penyertaan CAF-A Cup adalah satu manifestasi bahawa Malaysia kini memilih perlawanan yang benar-benar menguji kekuatan sebenar untuk skuad negara. Iran merupakan gergasi Asia yang sangat digeruni. Iran kini menduduki tangga kedua di Asia. Jika anda tanya negara mana pula yang menduduki tangga pertama di Asia, sudah pasti Jepun. Mereka memiliki sistem pembangunan bola sepak yang kukuh selain infrastruktur bertaraf dunia. Skuad Iran terkenal dengan keseimbangan antara teknikal yang baik, fizikal yang mantap dan mentaliti kompetitif. Dalam aksi Piala Asia terakhir,
Mereka mara ke separuh akhir dan hanya tersingkir kepada Qatar dalam satu perlawanan dramatik yang menyaksikan keputusan 3-2 di masa tambahan. CAF Cup berpotensi menjadi detik sejarah pertama Malaysia mencuri mata atau mungkin kemenangan apabila menentang pasukan top 20 FIFA. Laporan penyertaan Malaysia ke CAF Cup mendapat perhatian luas media antarabangsa termasuk agensi dari Iran dan Uzbekistan. Akhbar Tehran Times menulis Malaysia bukan hanya lawan jemputan tetapi mereka adalah pasukan yang sedang naik dengan kekuatan muda dan teknikal Eropah. Sementara itu, penyokong dari Indonesia yang sebelum ini sering mencemooh pilihan Malaysia untuk menyertai kejohanan selain AFF Suzuki Cup mula menunjukkan kegusaran apabila perlawanan Malaysia mendapat pendedahan antarabangsa yang lebih luas. Terima kasih Tunku Ismail.